Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira saya nak tunjukkan satu video cara pemasangan cover untuk model score. Kira yang ini 3D punya cover lah kita buat. So yang ini saya buat video ni supaya customer tahu cara pasang dengan betul. Sebab kalau cara pasang tak betul boleh menyebabkan patah. So yang ni kita ada jual kalau siapa yang berminat nak beli. Cover coil pun kita ada jual. Untuk model-model nokta yang lain pun insyaAllah kita ada jual. Okay, cara nak pasang ni mula-mula letak ni. Ni letak masukkan bahagian atas dulu. Okay, ni. Okay, macam ni. Letak bahagian atas dulu. Okay, kemudian baru masukkan bahagian kiri kanan. Ni tolak ni macam ni atas ni. Lepas tu dia ada kiri. Ada stopper sini. Tolak kiri sikit. Lepas tu ni kanan. Tolak kanan sikit. Masukkan belah sini dua ni. Okay, atas. Lepas tu kiri kanan. Okay, right. Kiri kanan dah masuk baru tolak. Baru tolak slow-slow Sebab kalau ganas-ganas nanti ni bawah sikit. Ni bawah ni. Okay, bawah sikit. Okay, right. Masukkan tolak. Okay, macam tu. So dia punya lock sini 1, 2, 3. Tapi cara masukkan dia bermula daripada atas lah. Okay, right, macam tu dia. So nak buka dia, yang ni biasa orang dah tak buka lah Tapi ni saya tunjukkan sekali lagi Saya ulang lagi sekali cara nak pasang dia. Ini masukkan belah atas dulu. Masukkan belah atas dulu. Tolak kiri. Tolak kanan. Okay, right. Ni satu bawah dia ni. Bawah ni ada sikit ni. Tolak sikit masukkan. Ni dah bawah. Okay, right, macam tu. Okay, right. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.